Ini set mesin masak lemang yang kita nak bawa balik kampung. So tahun ni kita nak masak lemang lagi gunakan mesin ni. Ini set 4 batang. Yang ni set untuk masak lemang 7 batang. Jadi kalau kita masak sekali, kita boleh masak 11 batang lah semua sekali. So benda ni kita nak bawa balik kampung supaya senang sikit lah nak masak malam raya nanti. Kita nak guna kereta Alza ni untuk balik kampung. Bonet dia ni luas, so senang sikit lah untuk bawa mesin lemang tu tekan ni dalam kereta ni. Ni untuk dia. Dah. Tu punya batang acuan dia ni kita letak dalam ni. Kita letak alas plastik. Ni tube lemang dia. Sini macam penuh sikit, so kita boleh transfer kat sini. So macam tu lah. Harapnya mudahlah bawa balik ke kampung Yang ni yang kita bawa di balik KL dah sampai kampung. Ini set yang 7. Ini 4. Dan ni cuk lemang dia. Palestin. Ini ada 11 macam ni untuk masak sekali serentak. Dan ini pulut kita dah siap rendam. Yang ni 3 kilo untuk first batch, kita akan masak 3 kilo. Lepas tu kita akan masak lagi 3 kilo. So kita masak 2 batch. Yang ni kelapa parut. Kelapa parut ni kita frozenkan supaya senang kan. Ni kita frozenkan, sekarang ni kita cairkan. Yang ni daun pisang. Semua bahan-bahan dah siap. So kita nak buat lemang untuk hari raya esok lah. Pulut ni tadi kita rendam 3 hingga 4 jam. Lepas tu kita teruskan lah supaya senang nanti nak isi dalam tube lemang Daun pisang yang kita dah ambil, lepas tu kita dah basuh lah. Lepas tu nanti kita nak sadutkan sini. Sebentar nanti kita akan lap dengan kita nak sadut acuan lemang ni. Terus kita letakkan yang bulat ni kat bahagian bawah dia untuk tutup bahagian bawah supaya tak melekat nanti. Ini daun yang lebih kurang saiz panjang ni, sama panjang dengan acuan lemang tu. Kalau ada lebih sikit tu kita potong. Kita lapkan sikit. Dia kutu ke apa ke air bukan basuh tu. Ini kering sikit. Kita gulung lah. Gulung ni kena hati-hati lah, takut koyak sebab daun ni susah sikit nak cari. Sedap macam tu. Tutup macam ni lah. Sedap. Kita satukan dengan yang satu lagi. Sini macam tu lah. Simple je Okey, ni semua kita dah siapkan acuan dengan daun pisang. So kita nak letakkan pulut, lepas tu kita akan letakkan santan. So kita nak isi pulut, lepas tu terlupa pula buat corong. Ni kita buat corong plastik ni, kita guna untuk buat corong dia lah. Isi sampai penuh dulu. Lepas tu baru kita tepuk-tepuk supaya dia turun.
ready dah, terisi penuh. Kita tekan supaya pulut tu turun. Bila dah turun, dia tutup, kita kena tambah lagi lah, agak-agak tinggal 1 inci daripada atas. Kita nak letak santan dalam acuan ni. Kita punya sukatan 350 ml santan, kita pakai 5 gram garam. So yang ini ada 700 ml. Saya dah kita letak sikit-sikit dulu. Ini 700 ml, so kita letakkan 10 gram garam lah. Ini 5 gram. Kemudian ni 5 gram lagi lah. Kacau. Dia dah larut, kita isi dalam acuan ni lah. Isi sampai sama aras dengan pulut lah. Okay, siap. Okay, ni dah siap isi pulut dan santan. So kita boleh start masak lah. Suhu masak dia 160 darjah sentigrade. Kita masak dalam masa 2 jam. Okey, siap. Tu, kita panaskan lah. Ada suhu yang sama, 160 pula. Macam tu. Siap lah. So dalam masa 2 jam masaklah lemang kita. Okey, lemang yang kita bakar ni pun dah masak. So kalau kita boleh check sini kan, dia dah garing. Sini dah tak bersantan. So kalau kita buka, nampak lemang dia tu daun dia berminyak . So ini maknanya dah masak lah. Kita tengok yang lain. Ini sama juga. Santan dia dah garing. Buka tengok. Supu juga dah masak, dah berminyak. So semuanya dah masak lah. Kita boleh tutup api dia . Tutup api dia macam tu. Biarkan dia sejuk sebelum kita keluarkan daripada acuan ni. Kita keluarkan ni untuk sejukkan. Minyak ni dah sejuk, kita pindahkan sini. Ni kalau beli kat luar, satu batang ni dalam RM20.
So, baloi lah. Dia masak sendiri. Okey Oh, pagi raya potong lemang. Boleh batang. Nanti ini dia garing. Siap, kita potong 3 batang. Ya. Siap untuk dihidangkan. Ni lemang asli dan ni lemang moden. Kita jamuan hari raya ni. Tu ambil lemang buluh pula. Lepas tu awak bandingkan lah. Tu lemang moden. Yang tu lemang buluh. Yang lemang buluh ni dia dah siap belah kan. Kita tu dia boleh dekat kat bandar masing ni. Dia adat. Adat eh. Adat. Okey tu ambil lemang moden pula. Rasa dia macam mana rasa? Lemak dia, masin dia. Yang kita punya sedap kan. Oh, kita punya lagi sedap eh.